Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para hadirin sekalian. Saya Anggerik Kirana binti Muhammad Sobri dari Sekolah Kebangsaan Tehil. Izinkan saya bercerita tentang sebuah kisah yang bertajuk Dayang Senandung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang aman makmur, hiduplah seorang yang bernama Dayang Senandung. Ramai orang yang mengharapkan puteri raja itu berkulit putih, cantik dan sempurna. Tetapi berbeza dengan Dayang Senandung. Kulitnya gelap, penuh dengan sisik-sisik kecil. Namun begitu, beliau tidak pernah marah, tidak pernah membenci. Pada suatu hari, beliau turun ke kampung untuk menolong makcik-makcik menimba air, memberi makan anak yatim dan menjahit baju untuk anak yatim. Beliau pernah berkata, Allah tidak pernah melihat rupa kita. Allah melihat hati kita. Sikap baik Dayang Senandung itu akhirnya diketahui oleh putera raja dari negeri seberang. Putera raja itu datang untuk bertemu Dayang Senandung, bukan untuk melihat kecantikan tetapi untuk melihat kebenaran. Dan benarlah putera raja itu jatuh hati, bukan pada wajah tetapi pada budi. Maka dengan kedua-dua belah pihak telah merestuinya, mereka pun melangsungkan perkahwinan. Istana bergema dengan sorakan. Buat pertama kalinya, Dayang Senandung merasa dirinya diterima. Tidak lama kemudian, mereka dikurniakan seorang cahaya mata. Ya, seorang bayang comel. Kebahagiaan keluarga kecil itu lengkap. Tetapi, seperti kata orang tua-tua, habis manis, sepah dibuang. Apabila suaminya dipanggil untuk keluar berperang mempertahankan negeri, muncullah orang-orang yang dengki. Mereka tidak suka melihat Dayang Senandung bahagia. Mereka menghasut, mereka memfitnah. Tuanku, isteri tuanku ini sebenarnya jahat. Dia menyihir rakyat. Dia tidak layak jadi permaisuri. Raja yang sedang marah dan risau tentang peperangan terus membuat keputusan tanpa menyiasat. Dan akhirnya Dayang Senandung diusir daripada istana. Bayangkan, seorang puteri didukung anak diusir tengah malam. Ke mana hendak pergi? Dayang Senandung berjalan meredah hutan, meredah hujan, meredah kampung ke kampung. Di dalam kesedihan yang amat sangat itu, beliau tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dan untuk menidurkan anaknya, beliau akan menyanyi. Menyanyi dengan suara yang sangat merdu dan sayu. Tidurlah anakku sayang, pejamkan matamu, biar ibu yang berjaga, walau dunia kejam padamu. Orang kampung yang mendengar akan keluar dari rumah. Ada yang menangis, ada yang memberi makanan. Kerana suara Dayang Senandung itu mampu melunakkan hati batu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Akhirnya peperangan tamat. Suami Dayang Senandung pulang sebagai pahlawan. Dan disitulah terbongkar segala-galanya. Para menteri yang jujur tampil memberi bukti. Fitnah itu semua dusta, perbuatan orang yang iri hati. Raja berasa sangat bersalah. Baginda segera mengarahkan orang untuk pergi mencari Dayang Senandung. Apabila Dayang Senandung dibawa pulang, seluruh istana terkejut. Rakyat yang dahulu mengejek kini menunduk malu. Mereka beramai-ramai datang meminta ampun. Dayang Senandung dengan hati yang besar memaafkan mereka semua. Sejak itu, hidup mereka sekeluarga sangat bahagia. Dan kerana suara Dayang Senandung yang sering menyanyi untuk rakyat, negeri itu pun mula dikenali dengan negeri Senandung.
Hadirin hadirat yang saya hormati, apakah pengajaran daripada kisah ini? Pertama, jangan sesekali menilai seseorang dari rupa paras atau warna kulit, kerana cantik di luar belum tentu cantik di dalam. Kedua, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Satu perkataan dusta yang mampu memusnahkan sebuah keluarga. Dan yang ketiga, kesabaran dan kebaikan pasti akan dibalas. Lambat atau cepat, kebenaran tetap akan menang. Semoga kita semua dapat mencontohi akhlak Dayang Senandung. Cantik bukan pada di sisik, tetapi pada keimanan di hati. Sekian sahaja daripada saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.